Untuk ain dengan mim, ain dengan mim, kita akan pakai konsep ni yang sama macam ni. Konsep ni sebiji, tukar kepala saja. Jadi kalau ain, kepala dia mula kat sini, masuk ke dalam. Sini, masuk ke dalam. Kalau mim, kepala dia betul-betul kat sini. Buat petak kat sini. Itu je lah. Jadi selesailah untuk 3 huruf tu. Kita masuk yang kalau ain majmu'ah pun sama. Ain yang ada bulat perut ni, dia mula kat sini. Cuma settle bab ni, tinggal bab mim yang macam mata kai tu kan. Mim majmu'ah dia tak ada yang macam ni lah. Mim majmu'ah dia yang macam ra tu. Kepala dia bagi ada lebih sikit, bagi ada tajam sikit. Jangan masuk tu turun sikit dulu baru keluar. Okey, sini dia ada perubahan mata pen sikit. Di putaran dia lebih sikit daripada sulus. Sini dia langsing, sini dia ada corner yang lembut tu, menyebabkan kita nampak dia tebal nipis dalam keadaan seolah-olah serentak.